makcik, dia peluk makcik itu dan dia ambil duit tu, dicium, dia simpan dalam poket. Lepas tu yang hartawan ni, dia tengok, aku bagi banyak, kau tak bawa macam tu? Kenapa duit makcik ni kau cium? Walaupun 1 sen. 1 sen je kot. Lepas tu Mahatma Gandhi cakap apa? Mahatma Gandhi kata, jumlah yang besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua para penonton Chat Corner. Chat Corner yang dibawakan khas oleh Syria Care dan Humam Relief yang kita bawakan anda pada hari ini. Seorang panel guest yang saya fikir cukup berpengalaman dalam bidang sukarelawan dan bidang charity yang saya fikir sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu kecil di poket, besar di syurga. Little help, huge impact, iaitu Cik Zakiah atau lebih dikenali sebagai Kak Lang lah. Jadi Cik Zakiah, macam mana perjalanan ke sini? Macam mana? Okey. Perjalanan bagus. Bagus, alhamdulillah. So, sihat ke? Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak Syria Care kerana menjemput Kak Lang ya. Dalam chat, apa nama dia ni? Chat Corner. Chat Corner, dalam Chat Corner kita pada hari ini. Terima kasih. Terasa jemputan ni macam jemputan ke Syria pula, Fauzan. Tapi tak apa, apa-apa pun Kak Lang sedia untuk berkongsi dan diharap perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah. Okay. Jadi sebelum saya ajukan soalan kepada Cik Zakiah lah, mungkin orang kata molek lah kan Cik Zakiah kenalkan diri ataupun latar belakang pengalaman Cik Zakiah sebelum, sebab saya percaya para penonton dan para pendengar kita nak kenal dengan lebih lanjut mengenai panel yang istimewa kita pada hari ini. Silakan Cik Zakiah. Okey, terima kasih Fauzan ya. Cerita bab istimewa tu tak pasti lagi ya, istimewa sejauh mana, tapi apa-apa pun pengalaman dalam kerja sukarela dan dalam charity ini, sebenarnya sejak, kalau nak ikutkan lah, dia sejak sekolah, tapi secara rasminya sejak di universiti. Okey, saya terlibat dengan Yayasan Salam Malaysia sejak tahun 1997. Saya masuk UM tahun 1996. Pada tahun 2 tu, saya dah terlibat dalam kerja sukarela. Lepas tu terus jadi staff Yayasan Salam Malaysia selama 20 tahun. Dan sekarang, 5 tahun yang kebelakangan ni, saya kembali menjadi sukarelawan Yayasan Salam Malaysia. Kerja sukarela seperti, orang tak tahulah macam mana Fauzan dia macam tak boleh nak berpisah, tak tahulah macam mana. So memang dah subuh dalam hati. Agak dah jadi dah daging ke apa ke kan. Kita tak nak buat, kita buat juga. Kita tak nak buat, tak tahu kita buat juga. Kan? Tapi hakikatnya lah, kerja sukarela ni dia menyeronokkan. Betul. Itu jadi macam tu. Okay, itu yang bagian aktif dalam sukarelawan tu. Nak ikutkan sehingga sekarang mungkin dalam 20 tahun plus lah. 20 lebih, 25 tahun macam tu. Okey, baik. Jadi saya teruskanlah dengan soalan pertama, boleh? Boleh. Okey. Dalam orang kata terjemahan lah kan, Cik Zakiah mengenai tajuk kita mengenai derma atau charity. Jadi saya fikir macam apakah dalam pendapat Cik Zakiah mengenai maksud ataupun maksud ataupun orang kata definisi mengenai derma atau charity. Kenapa dan bagaimana dan mengapa Cik Zakiah? Okey, Fauzan. Dia macam ni. Secara tersuratnya, derma ke, charity ke, kerja yang berkaitan dengan sumbangan ke, secara tersuratnya ia adalah memberi. Memberi. Tak kisah apa jenis pemberian pun, tapi dia adalah memberi. Tetapi secara tersiratnya Fauzan, dia adalah mendidik jiwa. Dalam maksudnya tu. Cukup dalam. Dalam. Sebab macam ni dia kadang-kala kita buat kerja sukarela ni, kadang-kadang kita terpaksa je buat. Kerja tolong orang, kadang-kadang kita terpaksa buat. Orang beria-beria suruh minta tolong, lepas tu kita pun tolong. Tapi dalam hati kita macam-macam kita cakap kepada dia. Tetapi akhir sekali, bila kita dah settle buat kerja itu dan kita melihat senyuman kebahagiaan di wajah penerima itu, saat itu ikhlas datang. Walaupun sebelum tu kita ikhlas pun. Tapi kadang-kala kita ni memang ikhlas pun.
Semangat, ikhlas, berdaya maju untuk membantu, rela hati. Tapi bila kita tolong, kita tak jadi ikhlas. Lain pula. Itu sebablah sebenarnya derma, sumbangan, kerja sukarela dia mendidik jiwa. Sehingga akhir sekali kerja ini, sama ada terpaksa ataupun tidak, akhir sekali insya-Allah dia akan menumbuhkan nilai yang baik dalam diri kita. InsyaAllah. Sebab tu orang kata macam kita mula kena paksa diri dulu buat benda baik, baru lama-lama kita terbiasa dengan buat benda baik tu, betul tak? Benar. Betul. Paksa diri, lama-lama akan jadi mudah lah. Hati kita akan lembut lah. Jiwa kita akan terdirik lah. Terasuh lah. Maka tumbuhlah rasa ingin membantu orang secara spontan. Gitu. Lama-lama jadi sebati macam Siti Zakiah. Begitulah hendaknya. Yang sebati ni pun Fauzan, kadang-kadang tak betul juga. Kan? Tapi sebab ini adalah proses hidup lah. Kita manusia, hati kita ni berbolak-balik. Kan dalam Al-Quran pun disebut macam tu kan Fauzan kan. Hati kita ni sentiasa berbolak-balik. Kadang-kadang kita rasa kita dah bagus dah. Tapi sekali tak bagus pun. Kadang-kadang kita rasa kita tak bagus. Tapi orang melihat kita, wow bagusnya. Dah bila orang cakap, wow bagusnya, riak lah pula. Bongkak pula tak boh. Bongkak pula, tak boh pula, semaah pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam penyakit. Tapi itu adalah penyakit orang baik, Fauzan. Penyakit orang baik yang mana buat kerja sukarela, cabarannya tetap ada. Meskipun kita dah settle. Cabarannya di mana? Cabarannya di hati. Betul. So macam kita kena banyakkan, orang kata sambil tu kita kena banyakkan istighfar juga. Betul. Astagfirullahalazim. Baiknya anak siapa ni? Betul, Fauzan. So saya dapat rangkumkan yang macam bila kita nak buat benda tu, bila nak derma, so kita kena macam orang kata slow dulu, lama-lama dia jadi kebiasaan, betul tak? Ya. Okay. So kita terus ke soalan nombor 2. Dia macam orang kata macam dia kena kaya dulu baru boleh derma. Kalau orang miskin ni soalnya dia macam nak derma apa? Macam tu. So dia kena tunggu kaya, belinia dulu macam itulah orang perspektif masyarakat yang saya nampak sekarang. So apa pendapat Cik Zakiah? Betul. Tapi itu adalah tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga, bila kita kaya, kita banyak duit, kita derma. Betul. Tahap yang kedua, bila kita ada lebih rezeki, kita derma. Itu tahap yang kedua. Tapi tahap pertama, Fauzan, kita tak ada apa-apa tapi kita derma juga, Fauzan. Itu adalah tahap yang paling hebat. Orang yang tak ada apa-apa tapi mampu mencari dan menyediakan apa untuk bagi kepada orang yang memerlukan apa itu. Itu adalah tahap yang hebat. Macam contohlah kalau kita tengok kan masa zaman kemerdekaan kita kan, Fauzan kan, masa kita hantar rombongan kita untuk ke London. Tu siapa tu Fauzan? Nak tanya ni. Tengku Abdul Rahman, okey confirm. Cop kat situ. India siapa? Saya kena buka balik buku sejarah. Okey. Okey, bagus. Dia macam rasa Tun Sambatan rasanya. Kalau yang Chinese, saya kena buka lagi. betul. Tapi confirm bukan Ya Ahloi kan? Sebab Ya Ahloi dia zaman buka Kuala Lumpur kan. Rasa Tun HSD ke? Tak ingat. Rasa-rasa yang itu kan. Dan masa tu ramai masyarakat Malaysia membantu dengan bagi segala jenis barang yang berharga untuk membantu delegasi itu dan mendapatkan cop mohon kemerdekaan negara kita dulu. Itu dia orang bagi segalanya. Tapi saya teringat cerita Mahatma Gandhi sebenarnya. Tiba-tiba kan kerajaan Malaysia mencerita, tak ingat. Cerita India diingat kan. Tapi itu yang tertulis banyak dalam buku lah. Satu ketika dalam perjuangan Mahatma Gandhi membebaskan India daripada kerajaan British, dia bawa announce hari tu dia nak kumpul segala apa yang ada untuk membantu dia. Segala apa, siapa yang nak menderma datang dan dermalah apa sahaja. Ramai orang kaya datang, orang sederhana datang, orang miskin datang, ramai. Dan pada ketika itu para hartawan ni datang dan bagi banyak duit lah, dengan berguni-guni berasnya lah, dengan banyak duit yang bagi. Dan dipanggil lah accountant dia kan. Okey, kira okey, terima kasih kan. Lepas tu yang si hartawan pun pergi yang beratur dan akhir sekali ada seorang makcik sangat miskin dan sangat selekeh, dan dia mengeluarkan daripada beg duit dia, duit 1 sen.
Mahatma Gandhi ni Fauzan, dia peluk makcik tu. Dan dia ambil duit tu, dicium, dia simpan dalam poket. Lepas tu yang hartawan ni, dia tengok, aku bagi banyak, kau tak bawa macam tu? Kenapa duit makcik ni kau cium? Walaupun 1 sen. 1 sen je kot. Lepas tu Mahatma Gandhi cakap apa? Mahatma Gandhi kata, jumlah yang besar memang sangat aku perlukan. Tapi nilai yang besar sukar aku jumpa. Dan nilai itu ada pada diri makcik ni. Dia tidak ada segalanya, tapi dia memberi segalanya. Itu Fauzan. Tahap yang pertama. Kau tak ada apa-apa, tapi kau bagi juga. Itu yang susah kita nak cari, Fauzan. Dan itu dalam kerja-kerja sukarela saya kan, Fauzan. Kita berjumpa dengan orang-orang yang hebat begini. Orang yang tak ada apa-apa tapi berusaha untuk bagi. Orang-orang hebat ini sebenarnya menjentik diri kita untuk maintain dalam bidang ini, Fauzan. Membuatkan, kalau macam saya cakap sebelum tadi, tak tahulah kenapa, memang maintain aja. Kan, tak nak keluar-keluar daripada buat kerja ni. Sebab apa? Sebab kita berjumpa dengan orang yang tidak punya apa-apa, tapi orang tu hebat. Itu sesuai dengan tajuk, kecil di poket, besar di syurga. Sebab tu orang kata macam derma dengan pengorbanan tu orang kata berkait rapat. Betul tak? Betul. Derma dengan pengorbanan berkait rapat. Sesungguhnya pengorbanan untuk menderma, dia memberi nilai yang sangat besar. Sekadar menderma, yes, insya-Allah. Ikhlas, kau akan dapat daripada Allah. Tapi sekarang realitinya macam ramai orang nak berkorban harta dia ataupun sumbangan yang lain untuk beri bantuan kepada orang. Betul tak? So macam mana tu? Maksudnya macam mana? Maksudnya macam orang ni dia tak rela hati nak berkorban harta dia, tak nak bagi ke orang lain. Dia sebenarnya dia bergantung pada tahap kesedaran lah. Kalau orang tu sedar, dia akan tolong. Kalau orang tak sedar, dia tak tolong. Tapi kadang-kadang Fauzan kan, orang tu memang tak nak tolong, tapi pasal nak konten dia tolong. Alamak. Kan? Ada jenis macam tu juga. Betul. Tapi satu perkara tak kisahlah, yang penting dia tolong. Mungkin dengan cara tu dia akan dapat hidayah. Kan? Untuk selepas ni dia tolong, kita tak tahu. Kan? Kita pun janganlah juga cakap dah lah kita ni tidak menolong kan, Fauzan kan. Dah lah kita ni jenis tak menolong. Lepas tu bila orang tu tolong, lepas tu orang tu lah memang tunjuk-tunjuk kan. Lepas tu kita lah dia orang tu tunjuk-tunjuk. Bukan je nak tolong pun, saja je nak glamour. Saja je nak dapat konten, saja je nak viewers kan. Lepas tu kau tak tolong pun. Biarlah orang tu tolong, dah kenapa kan. Sekurang-kurangnya yang ditolong itu dapat manfaat. Betul. Terpulang Allah nak menilai dia, sama ada nak beri dia ganjaran ataupun sebaliknya. Terpulang. Sebab kerja menilai itu kerja Allah kan. Betul. Fauzan. Yang kita beria nak menilai, ingat diri kita ni Allah tak nilai. Kan? Itu. Sebab orang sekarang sibuk kecam. Orang kata bila buat benda baik, supaya sekarang orang takut nak buat benda baik. Sebab takut dia kecam. Kan? Tak apalah. Buat je lah baik. Adik-adik semua, buat je baik. Sebab buat baik ni syarat ikhlas. Sebab itu yang Allah akan nilaikan. Dan itu adalah antara penyebab utama untuk kita masuk ke syurga. Ikhlas. Cuma ikhlas ni payahlah. Betul. Macam payahlah, ikhlas ni payah. Kena konsisten. Betul. Ikhlas ni payah, betul. Konsisten itu memang mendidik hati. Tu saya kata tadi, mendidik hati kalau kita konsisten. Macam kata Imam Ghazali kan. Semua manusia ini tidur, kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu itu terpedaya, kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal itu tertipu, kecuali orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu sangat sukar dipertahankan, kerana ia umpama telur di hujung tanduk. Payah, Fauzan. Payah. Sangat payah. Tapi tak apalah. Yang penting Allah kata pula, yang penting Allah mengarahkan kita, menyuruh kita untuk kita berbuat sahaja baik. Berbuat sahaja baik. Usaha saja buat baik. Kerana dengan usaha saja yang akan menjadi penambah kepada amalan kita, pemberat sebelah kanan kita.
Kalau kita mementingkan, contoh macam Fauzan cakap kan, nanti orang kecam, nanti orang itu, nanti orang ini, Allah tak tengok sama ada sama ada pemberian kita itu betul atau tak betul, sama ada pemberian kita itu akhir sekali bertemu kepada kelompok sasaran yang sepatutnya. Itu bukan penilaian utama. Penilaian utama adalah usaha kita. Berjaya atau tidak itu adalah perkara yang kedua. Kan? Berjaya, bagus, bonus. Tetapi usaha sudah cukup. Sebab ada juga yang katakan kalau macam makin lama dia menderma, makin dia takut untuk dia jatuh miskin. Tu yang risau tu. Yalah, kalau dah derma banyak sangat, semua aset kau keluarkan, bukan aset kau saja, aset bini, lepas tu aset anak-anak semua kau keluarkan, aset kekal, aset tak kekal, aset semasa, aset kewangan, aset sentuh tak sentuh, semua keluarkan, memanglah miskin, Fauzan. Satu berpada-pada. Satu lagi, ada sejarah yang menunjukkan orang yang kaya jatuh miskin tapi dia kaya balik. Contoh Abdul Rahman bin Auf kan, ketika hijrah Madinah dia langsung tak ada apa-apa, sedangkan ketika di Mekah dia adalah seorang hartawan, seorang jutawan yang sangat banyak wan-wan-wannya tu kan? Tapi bila di Madinah dia tak ada apa-apa. Dengan strategi dia, dengan kebijaksanaan dia, akhirnya dengan dia tidak ada apa-apa, dia menjadi hartawan dan jutawan kembali. Fauzan, dalam dunia humanitarian, dalam dunia kemanusiaan ini, kita kena berpegang kepada apa yang aku boleh buat, buatlah sedaya upaya. Buatlah, bantulah. Macam kata-kata hikayat dalam Malin Deman, kan? Kata-kata hikayat dalam Hikayat Malin Deman, dia berkata, jika cerdik perlukan rundingannya, jika alim perlukan doanya, jika kaya perlukan emasnya, yang patah penghalau ayam, yang buta penghembus lesung, yang pekak pembakar bedil. Lihat, meskipun kelihatannya kita ada kekurangan, tapi kekurangan itu sebenarnya adalah kekuatan jika ia dioptimumkan. Dan ia tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Kita aja yang perfect buat benda tu. Betul. Atas kelemahan yang kita panggil kelemahan itu, tapi hakikatnya dia adalah kekuatan. Buat berdasarkan kapasiti yang kita ada. Ada tenaga, silakan. Ada duit, silakan. Ada connection, silakan. Ada masa, silakan. Anak-anak muda. Betul. Tenaga. Sangat sebab Wonder Winter ni pun kita seru juga anak-anak muda yang mana nak tolong bantu jadi sukarelawan pun kita galakkan juga. Ya, sila. Perkara ini walaupun kita lihat, Allah, sorting barang. Betul. Sorting barang je, Dek. Sorting barang ni, Dek. Bukan setakat sorting barang lah, Dek. Pahala kot. Betul. Pahala kot. Kita memudahkan orang. Ya. Kalau kita ni tidak boleh membahagiakan, kita tak payah menyusahkan. Kalau kita ni tak boleh nak memuji orang, kita jangan mengeji orang. Kalau kita ni tidak boleh nak meringankan beban, jangan kita membebankan orang. Buat perkara yang baik. Meskipun perkara tu sedikit. Tak apa. Macam mana yang saya cakap tadi. Hakikatnya, biar kecil, tapi bab kata Fauzan juga konsisten, dia akan mendidik jiwa. Betul tu. Harapnya rakan-rakan saya yang menjadi sukarelawan ni macam menjadi macam Cik Zakia lah kan, sebab Cik Zakia cerita Cik Zakia start daripada universiti betul? Ya. Start daripada universiti, sebenarnya daripada sekolah lagi pun. Sebenarnya kita ni, jiwa kita ni, saya yakinlah rata-rata daripada kita ni sebenarnya daripada sekolah lagi. Daripada sekolah lagi ditrain. Buat kerja ni. Kalau lagi-lagi kalau duduk asrama, buli tu cerita lain lah kan. Buli tu kita dah part lain pula. Duduk asrama, menerapkan nilai kerjasama, nilai bertolak ansur. Makan kena share, janganlah makan duduk menyebut dekat lokal. Tu contoh kan. Bila makan ramai-ramai, kau main lagi kau nombor satu. Tapi bila makanan kau duduk dalam lokal seorang-seorang. Itu sebenarnya mendidik kita tau. Daripada kecil benda tu terdedah, sharing sampai ke besar. Jiwa sharing tu insya-Allah akan wujud. Masuk universiti, bekerja pula dalam bidang ini. Semoga Allah memberkati. InsyaAllah. Semoga Allah memberkati. Okey.
kita terus soalan yang seterusnya lah kan. Sekarang ni kan, kita banyak platform digital yang kita boleh derma secara kalian. So, pada pendapat Cik Zakia, mana lagi efektif? Secara tradisional ataupun secara digital untuk menderma itu sendiri? Dua-dua tu Fauzan, dua-dua tu sama je, sama naik je. Cuma kalau digital, mana yang ada akses internet lah, kan? Ada akses internet, tak kisahlah. Yang ada akses internet tu di pedalaman Sabah Sarawak, tak kisah. Yang penting ada akses internet. Tapi kalau yang tak ada, contoh baru-baru ni saya pergi ke Kuala Tahan, ke perkampungan orang asli di Kuala Tahan. Ada 7 buah kampung yang saya pergi, 7 buah kampung. Semua tu tak ada internet. Semua tu tak ada line. Semua tak ada line. Dan di situ mencabarnya untuk kita yang bahagian media lah. Tapi hakikatnya kalau orang di sana, macam mana dia nak menderma? Satu perkara dia memang susah lah, kan? Satu perkara lagi, kalau kita cerita tentang digital, macam mana dia nak derma? Dia tak boleh derma. Tapi orang di situ jiwanya besar. Cukup besar dalam membantu. Sebab orang kata senyum pun sedekah. Ya, itu je lah yang mampu kan. Senyum. Ya, itulah. Itu je lah yang mampu Fauzan. Alhamdulillah keungguannya senyum. Kan daripada langsung dah lah kau tak ada apa-apa. Lepas tu kau tak senyum. Kan? Memang tak hidup lah. Okey. 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 Soalan yang seterusnya, pernah tak pengalaman Cik Zakia sendiri melihat bagaimana derma ini memberikan impak positif yang kesan yang sangat luas, sangat besar kepada penerima dan juga kepada insan yang memberi tersebut? Ada tak cerita sikit lah selama 20 tahun pengalaman? Sebenarnya cerita ni banyak tau Fauzan. Kau nak cerita sampai subuh. Alamak. Kan? Tapi beginilah Fauzan. Dan sebenarnya cerita-cerita ni tak adalah cerita yang macam orang kata impact dia tu macam wow hebatnya. Tak adalah impact dia macam tu. Tetapi inilah koleksi-koleksi cerita yang kita alami sendiri, inilah sebenarnya yang membuatkan jiwa kita maintain dalam dunia ini. Bukan kata kita ni ya Allah, inilah orang yang baik. Tak semestinya juga. Tapi membuatkan kita rasa seronok, kita rasa bahagia, untuk membahagiakan, kita rasa okey dengan pemberian walaupun kecil, kan? Contoh cerita tak perlu cerita pada awal contoh ada beberapa koleksi cerita yang saya jumpa seorang ibu anak 9 orang. Tidak ada apa-apa, suaminya pula di penjara, tapi anaknya adalah anak yang bijak, anak yang cerdik, anak yang sopan santun. Bukan senang tu Fauzan, kita dapat anak yang bijak, anak yang sopan. Betul. Ada juga anak yang sopan taklah berapa bijak. Contoh, kan? Contoh. Tapi ini 99 itu. Dan itu diiktiraf oleh sekolah, diiktiraf oleh kampung. Bagaimana emak yang kerjanya sebagai pencuci pinggan mangkuk boleh melahir dan mendidik anak tanpa suami menjadi sebegitu kemenjadiannya. Bagaimana Fauzan? Kami pergi, kami peliklah. Budaknya memang bagus, anak-anaknya memang bagus. Baik sangat. Kita datang berebut-rebut salam Fauzan. Allahu Akbar. Budak sekarang rasa-rasanya lama yang tak yang macam tu. Orang datang rumah, duk bukan berebut-rebut nak salam orang, berebut-rebut masuk bilik. Betul. Kan? Main handphone. Ini tak berebut-rebut cium tangan. Cium tangan pun betul Fauzan cara cium tangan. Cium tangan kita. Ini budak-budak sekarang kalau cium tangan dia letak kat dahi. Dah gaya orang Turki. Kan? Orang Turki bermula cium tangan, lepas tu letak kat dahi. Yang ni separa Turkia. Separa Turkia ni. Terus letak kat dahi. Itu perangai sekarang. Fauzan, mereka perfect. Mereka tak ada apa-apa, mereka tak punya apa-apa. Masa tu yang kita datang, ceritanya yang menyebabkan kita datang, penghulu kampung kata, semalam dia orang berbuka hanya dengan nasi putih. Dan hari kosong je. Hanya nasi putih saja. Itu pun alhamdulillah hari tu ada nasi putih. Dan mak dia ni pula punyalah bijak Fauzan dan cuba untuk menambahkan pendapatan. Selain daripada cuci pinggan mangkuk, 2 anak dia dekat UiTM masa tu. 2 anak dia dekat UiTM. Dan anak dia ajar macam mana nak buat blog, mak tanam pokok,
Mak tanam pokok bunga, biar bunga tu nampak cantik. Mak ambil gambar. Lepas tu mak up kat blog. Lepas tu nanti kalau ada siapa-siapa nak beli, kita dapat tambah duit. Fauzan, kebetulan pada ketika itu ada orang datang dan beli bunga. Pokok bunga yang ditanam keliling rumah. Dan dia dapat ambil gambar dan orang tertarik dan orang beli. Dapat RM70. Satu pokok. Banyak pokok. Dapat RM70. Fauzan rasa dengan anak yang makan nasi saja dengan air kosong, rasa-rasanya hari tu anak dapat makan apa? Ada lauk sekali. Ya, masa berbuka puasa. Ada lauk. Fauzan, dia pujuk anak dia. Dia cakap, duit hari ni kita bayar zakat dulu. Sebab ada lagi orang susah yang tak makan macam kita. InsyaAllah kita ada rezeki lain. Fauzan, anak adik-adik kata apa? Baik mak, kita sedekah ke orang. InsyaAllah lepas ni kita akan dapat lagi. Anak dia ulang balik kata dia, ada orang lagi susah, ada orang lagi susah. Pujuk adik-adik yang lain. Sedangkan dia orang nak ayam goreng. Dia orang nak kicap. Dia orang nak makan macam mana orang lain makan. Tapi dia orang tak dapat. Walaupun ada duit, mak kata nak bayar zakat untuk bantu orang lain. Mata tu Fauzan, kita orang rasa Allah SWT. Kita rasa macam hebatnya dia. Hebatnya ibu ni, satu, mengenepikan hak anak-anak, tapi anak-anak tahu tindakan itu adalah tindakan yang sangat wajar dan tepat pada ketika itu. Dan anak-anak menerima. Lepas tu dia kata pada kami, masa kami nak balik, Allah pemilik langit dan bumi. Allah pemegang pintu rezeki. Buat saja kebaikan. InsyaAllah ada kebaikan untuk kita satu hari nanti. Akhirnya, anak-anaknya bukan saja bijak, Fauzan. Sopan santun. Berbudi bahasa. Itu akhirnya. Itu sebablah anugerah ganjaran Allah ni, Fauzan. Kalau kita menderma, kalau kita buat kerja sukarela, kalau kita memberi ni, Fauzan, dia kadang-kadang bukan balasannya adalah apa yang kita bagi tu. Tapi kadang-kadang adalah keberkatan kehidupan. Bukan kadang-kadang lah. InsyaAllah keberkatan hidup tu ada dalam diri. Kita akan dapat. Keberkatan kita akan perolehi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu rezeki dia sebenarnya. Yes, itu rezekinya. Seperkara lagi. Ada lagi satu cerita yang saya rasa kena kongsi soal berbuat baik ni. Soal berbuat baik. Dia bukan setakat menderma, bukan setakat apa, tapi berbuat baik sesama manusia. Contoh, seorang rakan kami lah, adalah seorang sukarelawan, tetapi dia adalah bekas penagih dadah. Dia adalah bekas pengguna dadah yang tegar tau. Yang tegar. Sangat tegar. Tegar ni bermaksud tahap dia ni memang berpeleseran menjadi gelandangan dan makan daripada sisa tong sampah. Itu dia. Dan akhirnya dia berubah, alhamdulillah. Dia berubah menjadi semakin baik dan akhirnya menjadi rakan sukarelawan kami. Fauzan, saat dia meninggal dunia. Masa itu kami dapat panggilan telefon, dia meninggal di Hospital Selayang. Ramai orang dekat pekarangan bilik mayat itu. Keluarganya ada, semua. Kami semua ada. Ketika jenazah diusung keluar daripada bilik mayat untuk hantar ke van jenazah, ketika itu yang tukang usung tu tanya, ahli keluarga mana ya? Ada ahli keluarga tak? Saya nak jumpa. Ada ahli keluarga tak? Saya nak jumpa. Yang kami ni tanya-tanya, kenapa ya nak jumpa? Kenapa dengan arwah? Kenapa nak jumpa ahli keluarga? So, selama ni ada beberapa insiden yang kami ada di bilik mayat pun tidaklah sebegitu excited si pengusung tu.